So hari ni di tahun 2026, first day bridge walk. Okay, jom. Cantik cuaca hari ni. Hai. Tu tengok tu. Oh yo, gemuknya. Patutlah dia nak lari dari rumah. Sebab kau bagi dia kuat makan. Besar bro. Oi, apa? Ya. Padat. Kalau ya. Padat. Bagi dia lari-lari sikit. Oh, lari-lari kan berlari lagi kau panjat pagar aku. Dia bagi aku exercise. Bagus ah. Padat lah. Yalah. Hai. Hello. Aura. Happy je kau. Kena beri swap kan ni. Beri swap. Okay. Tu. Tengok kita punya apa depan rumah ni dia orang dah apa? Dah Ada orang angkat. Oh, dah ada orang angkat dah. Mesti tu. Dia orang dah tarah sebab dia orang nak buat taman, tak tahulah taman ke. Boleh nampak. Boleh nampak dah rumah orang sebelah sana. Bulatan tu. Nampak tu rumah PPR. Dia akan buat lah. Sebab tu bulatan tu, ada bulatan tu boleh parking apa. Dia bukan buat macam Ni bukan mini taman kot, mini ni kot, tak tahulah. on the way pergi Starbucks tu. Ada Starbucks kat sana. Pasal rumah ni cantik. Tapi ni menghalang pemandangan kita orang yang duduk dekat corner ni Tengok kereta dia dua orang. Ni. Ni, kaya ni mama ni. Kereta. Nak maintain dua kereta. Itulah. Kereta dia dua. Ni. Dia suka apa? Gumpur kotak-kotak. Barang-barang lama. Ni belakang rumah kita. Petang-petang ni bridge walk sikit. Baru dia kuyus. Asyik kata nak kurus tapi tak buat exercise. Oh yo. Panas berdengkang. Hello. Si kecil pun bridge walk juga. Asal tak bawa? Megang. Cantik view. Cuk. Tu. Kalau kita orang lalu sini saya akan panggil dia stupid dog. Ni. Ni stupid dog. Cuk, cantik oh. Cantik dia punya bulu. Uyo. Dah berapa bulan dah kita tak bridge walk. Uyo. Allah. Habislah orang, maknanya papa kau kena beli baru lah ni. Rumah ni dah upgrade dah. Cantiknya. Nampak tu atas tu dia dah ni dah. Berapa bulan dah kita tak lalu sini. Ada banyak perubahan. Ini je tak ada perubahan ya. Ini kita panggil rumah hantu dah ni. Dah berapa tahun dah ni terbiar ni. Ya Allah, siap ada tokong lagi atas tu. Diorang buat apa entah. Tengok. Ya Allah. Pokok ni pun dah membesar dah kalau malam-malam scary ni. Dah banyak perubahan dah ni rumah ni. Dia dah upgrade dah. Siap pasang awning lagi, tambah lagi tak ada kat atas tu. Pasal rumah ni memang besar. Dia sambung sampai straight ke atas kan. Oh. Nampak tak? Kalau selalu setengah orang dia tak
sampai ke atas. Cantik lah, nampak cantik tapi Macam itu pun sama juga, dah sampai atas. Hmm. Dia extend macam kotak lah. ya, Sampai sini. nampak kemas lah. Nampak cantik lah. Cabi. Ada satu. Dia extend separuh Hmm. je. Extend separuh. Atas tu ada lagi kan. Yelah macam orang jiran kita tu. Ikut kemampuan masing-masing. Ini makan modal ni. 2, 4, 6. Ini confirm pakai solar. Sesiapa yang nak beli rumah kat sini banyak kekosongan Kalau corner harga dia 1.2 M. Kita dah tanya dah. 1.2 M. Ni, corner banyak. Oh, dia banyak upgrade warna apa? Cat pun dah banyak yang macam dah sama dengan kita. Sana pun sama juga. Tu. Nampak tu Sebelum ni kita je yang warna cat dia warna apa? Grey putih. Macam ni dia naikkan sikit je. Sebab atas tu dah wap. Ni pun dah upgrade dah. Rumah ni pun dah upgrade dah. Cuma dia dah upgrade kat tepi dah. Bahagian kitchen je. Cantik. Tu rumah yang tu. Nanti kita lalu. Nanti kita tengok rumah yang dekat sana tu. Nanti kita tengok ni rumah ni. Cantik rumah ni. Nanti kita lalu kat sini. Itu kawan awak Haura. Jumpa kawan Haura. Emilia. Dah besar dah dia. Lama tak jumpa. Dah besar dah dia. Dah boleh jalan dah. Berlari sana berlari sini ya. Hai. Yo, macam ni juga engkau. Ni kawan awak. Hai Arya. Abang. Bukan abang. Baby. Adik. Ada itu ada. Itu adik. Ni adik, awak kakak. Cantik lah dia. Dah mandi ke? Rambut basah? Wah, cepatnya mandi. Awalnya mandi. Saya awal aja kali. Ya. Ya, ni. Ini sehari tak mandi. Tiga pamper. Haura, segar lama tak tengok. Berapa bulan sekarang? Bukan bulan dah, dah setahun dah. Dah setahun? Itu sebesar Amelia setahun. Apa dia? Kecil? Besar. Dia panjang je. Okay, jumpa kawan lama dia. Masa tu dia ni berapa setahun kan? Masa tu belum tahun lagi dia kecil. Cantiknya pokok ni. Rimbun lah bunga dia. Ada juga orang beli. Cantik-cantik rumah orang. Sini guys. Video kita hari ni just more to santai-santai je. Dekat dalam kita punya area rumah. Ini tadi Pendolen 2B. Kita nak masuk ke Pendolen 2A. Kita boleh cross je. Biasa kita lalu dekat sini. Ni 2 ekor ni selalu gonggong. Hari ni helok pula dia orang. Comel pula tu. Macam wolf. Biasa kalau lalu je siapa-siapa lalu dia gonggong. Dah selalu tengok Tak adalah nak gonggongnya. Cantiknya kereta ni. Logo dia punya stiker ni, wallpaper dia. Lotso. They say Lotso. Kita nak pergi tengok Taska. Ada lagi ke tak? Kalau ada kita nak send up for baby Haura. Masya Allah, cantiknya buah betik dia. Subuh lebatnya. Allah Akbar, terkejut better. Alah, macamlah aku nak mencopet kau punya buah tu. Tak teringin saya. Syukur Alhamdulillah. Boleh masih beli lagi.
Hmm. Kena gonggong. Dia kata, apa tengok. Dia kata, nak curi buah betik saya ke? Dia kata. Alah, hai. Aku nak pergi tengok Taska. Dah nampak dah. Nampak tu, dah nampak dah kan? Shock lock dekat situ. Shock lock dekat situ dah nampak dah. Tu shock lock baru. Rasanya tahun ni dah launching dah. Inilah Taskanya. Ada lagi ke tak? Macam dah tak ada dah ni. Macam dah close tu. Tak ada dah. Lah Sasa apa macam. Dah tak ada dah. Ada. Signboard ada. Jauh. Depan. Tu tak sepi ni pula. Dia hari tu banner dia besar sini. Macam tak semengang aku tengok. Saleh Montessori. Inilah Taskanya. Okey lah. Picture Garden. Kalau tak ada sini tak okey. Saya rasa short lot ni semua. Dia orang akan pindah sana kot nanti. Play and learn. Tapi nak kena ataupun jauh sikit lah. Ini senang lah. Kan? Ikut shortcut. Ni La macam mana? Latitet. Macam mana sebut ni? Ini nanti untuk si Kenita. Nanti kita sign up. Okay. Nice. Dekat je dalam rumah je. Dalam taman je. Taska dia ada 2. Dalam taman. Sebelah sana satu. Sana satu. Kejap lagi kita tunjuk ya. Satu. Yang ni kedua. Dia ada 2. Sebelum ni ada juga tadi kan nak buka dekat belakang rumah saya. Lepas tu boycott. Siap diorang letak kain rentang apa semua. No Taska di sini. Biasalah orang tu. Saya rasa orang nak sebut tak boleh sebut lah. Faham-faham je lah orang ni. Bangsa ni. Racist sikit. So Kembang Minda. ni pusat jagaan Kembang Minda. Tantah sini yang kok dia hantar anak dia. Believe you can. Ni satu. Pusat jagaan kanak-kanak. Ini pusat jagaan. Ini yang kedua. Ini taman yang kedua. Ini taman kedua. Kena kelas mungkin dah nak buat maintainer kot. Dia nak buat maintainer lah ni. Nak upgrade ke. Cantik je sunset. Dekat rumah area taman aku ni memang banyak dog kau tahu tak? Alah. Tengok dog tu, ketot tu dia punya kok. Lepas tu ada apa namanya bulldog si ada bulldog lagi. Ya Allah. Nak beli pampers tak payah online je. Dekat online lagi murah Shopee. Dekat area taman rumah ni setiap lorong mesti ada dog. Termasuk lorong kita. Ya, di sini Chinese banyak. Di sini Chinese paling banyak. Lepas tu pula jumpa lagi kawan dia. Ketemu lagi makan biskut. Tu rumah dia yang warna kuning tu. Rumah si Amelia. Bapak dia orang Pakistan, mak dia orang sini. Dia panggil Aura, abang. Ini abang. Astagfirullahaladzim, kesian abang ni. Aduh, ya abang. Cantiknya. Kalau nampak view tu, dia tembus ke sana matahari tu, nampak. Wow, very nice. Sedapnya bau orang goreng kacang. Nak buat kuah kacang kan ni? Tidak. Ni lah berisok ya. Inilah dia.
Hai. Aura. Tadi dia jumpa kawan dia. Dah besar dah kawan dia. Pukul 7 dah. Kita on the way balik ke rumah. Tadi tak sempat saya nak tunjuk rumah yang cantik tu tadi. Sebab malas nak lalu situ. Bukan malas, maklumlah. Kita dah macam ni. Memang penat lah. Terasa penat. Okay. So, inilah pemandangan. Tepi. Tu. Macam ni pemandangan dia kalau petang, kalau cuaca mengizinkan, cantik. Kita akan nampak luas je. Kita pun nak sampai dah rumah kita. Okey, terima kasih. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye. Next video. Ni first video saya di tahun 2026. Agak panjang ya. Okay, bye.